Okey, depan kita ni sebuah Volvo S40. Jadi kereta ni datang kepada kita dalam keadaan dia tak hidup lah. Banyaklah masalah kalau tak hidup ni kan. Mungkin berpunca daripada ignition tak ada, ataupun petrol yang tak naik, ataupun mungkin berpunca daripada timing yang salah kan. Banyak lagi lah. Dekat tangan saya ni saya tunjuk, ini adalah dia punya ECU lah. ECU dia duduk kat bawah sana. Problem dia sebenarnya bukan pada wiring kat atas ni, bukan pada apa benda semua injektor ke apa, bukan. Sebenarnya pada dia punya ECU lah. Jadi kita memang ada satu stok ECU ni, memang kita punya ECU yang kita simpan. Kita try tukar ECU dan kereta ni boleh hidup macam biasa lah. Jadi memang sebenarnya memang problem ni adalah pada dia punya ECU. Kereta ni tahun 2004, sekarang ni dah 2026, dah banyak tahun lah, dah tua dah kereta ni, dan mungkin board dekat dalam ni pun dah start mereput kan, start short, jadi menyebabkan kereta ni tak boleh hidup lah. Jadi kereta ni dah hidup, kita dah hantar dia punya ECU lama tu pergi repair, dan ECU lama tu pun dah balik, dan kita dah pasang, dah start, memang tadi dah hidup. Jadi selesailah masalah kereta ni. Jadi kalau tuan-tuan kat luar tu ada Volvo S40 macam ni dan mungkin masalah yang sama tak boleh hidup, boleh datang hantar kereta tuan-tuan ke Transmetik Automotive ni. Kita dekat section 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat kita cuti. Nak minta quotation ke, nak tanya ke apa, boleh klik link kita di bio. Kita jumpa lagi. Bye-bye.